Okay, selamat malam kita punya solar baru berfungsi hari ni, tapi kita nak tengok kat sini kenapa mentol ni tak menyala Kita ada pasang 3 mentol. Yang ni dia menyala, yang tengah ni. Yang kat ujung sana pun tak menyala. Jom kita tengok. Okey, yang ini adalah lampu TNB. Yang ni lampu solar. Okey, nak kena buat troubleshoot. Ni dekat sini kita ada pasang bulb tau, satu tu yang bawah tu pun tak menyala. Lampu panjang ni lampu TNB. Yang lampu tengah ni lampu solar. Kita menggunakan panel solar. Sekarang masalahnya dia tak menyala. Jadi kita kena buat troubleshoot. Macam mana kita nak buat troubleshoot? Kita kena cuba tengok dekat sini dulu. Dekat dia punya Wego ni kita tengok macam mana. Banyak yang kita kena orang kata buat testing lah, sama ada ianya berjaya atau tidak. Ni solar. Ni lampu solar. Terang kan? Walaupun dia 5 watt tapi dia terang. Sekejap kita akan bedah siasat. Tengok apa masalah dia ni. Okey, mari kita tengok Yang atas ni kita guna lampu solar. Ni lompot solar biasa ni. Yang ini kita gunakan lampu karen TNB. Yang sini kita gunakan lampu solar yang biasa tu. Dia dah dalam alat dah ni. Okey. Yang sebelah sini pula kita gunakan lampu karen juga. Karen TNB. Okey. Dan sebelah sana tu yang lampu ni kita gunakan lampu karen juga, lampu Kalimantan panjang je kan. Kita gunakan lampu karen TNB. Okey. Apa yang kita nak buat sekarang ni? Kita nak swap. Kita nak swap lampu karen ni pergi ke lampu solar. Okey, kita tengok cara dia macam ni Kita onkan switch ni. Ni panel solar, ni bateri. Okey, sorry, ni controller, ni bateri. Dekat atas tu panel solar yang telah di charge. Kita onkan switch ni. Dia dah menyala. Dia dah menyala 1. Dia dah menyala 2. Dia dah menyala 3. Okey. Sekarang ni kita nak matikan lampu TNB ni. Maksudnya kita tak nak pakai karen. Kita dah tak nak pakai karen. Kita matikan kat sini. Okey, kita dah matikan. Okey, jadi suasana yang menerangi kawasan ni adalah 100% solar. Kita tengok dia punya keterangan dia. Walaupun dia menggunakan 5 watt, tapi dia terang. Yang ni 12 watt. 12 watt sebab kita buat apa ni? Testimoni. Yang satu ni kita beli dia dah blow, tak boleh buat apa. Kita dah test dah. Banyak kali kita test pun dia tak boleh pakai. Jadi kita terpaksa buang satu tu lah. Nak buat macam mana kan. Nanti kita cari dia punya replacement. Yang sana satu pun kita gunakan mentol 5 watt. Ni dia. Jadi keterangan cahaya di waktu malam, kalau kita tengok dekat sini, dia menggunakan 100% solar. Solar dia bukan macam solar macam ni tau. Solar macam ni sekejap je. Dalam 2 jam 3 jam dia dah mati. Yang ni. Ini kita boleh kontrol dia punya saat jam berapa lama. Yang ni kita setkan masa untuk 6 jam. Untuk 6 jam. Nanti kita akan cari lampu DC. DC tu untuk bateri lah sebenarnya. Ni adalah merupakan 100% 100% solar. Terang kan? Dia tak menggunakan karen. Kita nak budget kita punya kabin ni menggunakan solar. Okey. Dekat dalam kabin ni pun kita gunakan solar juga. Ni. Ni pun solar juga. Ni pun solar. 100% solar untuk kabin. Jadi sebel sedikit lah. Ini adalah projek 3.0 yang mana ianya berjaya dijalankan. Setelah kita buat troubleshoot semua sekali, kenapa dia menyala, kenapa dia tak menyala. Banyak benda yang kita perlu ambil kira.
Tapi akhirnya kita berjaya lah untuk menghasilkan sistem solar ni berfungsi selanjutnya. Sekarang kita punya bateri tengok berapa, tinggal 12.4. Kita akan set masa ni, lampu ni menyala sampai pukul 1 pagi. Nanti dia akan mati sendiri. Besoknya panel atas tu dia akan charge solar daripada matahari. Lepas tu dia akan hantar haba tu terus masuk dalam bateri. Begitulah sistem ni berfungsi. Itu saja maklumat yang kita nak sampaikan.